Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menonton siaran BIS Malaysia bersama saya Izamin Nasir. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di saluran berita RTM dan juga di TV1. Selain itu, anda juga boleh ikuti kami melalui platform media sosial seperti Facebook dan YouTube BIS Malaysia. Saudara, keusahawanan Bumi Putra terus menjadi antara teras penting pembangunan ekonomi negara, khususnya dalam memastikan pengagihan pendapatan yang lebih seimbang dan juga inklusif. Walaupun menyumbang secara signifikan kepada ekosistem PMKS, majoriti usahawan Bumi Putra masih berdepan dengan pelbagai cabaran. Dan dalam era ekonomi baru yang dipacu digitalisasi, automasi dan inovasi, usaha memperkasa usahawan Bumi Putra perlu melihat kepada keperluan membina kapasiti, meningkatkan kemahiran serta menyediakan sokongan yang lebih bertersusun dan juga berkesan. Memperkasa keusahawanan Bumi Putra, topik ini akan kita bincangkan dalam segmen Bual BIS seketika nanti. Tapi sebelum itu, kita ikuti dahulu perkembangan ekonomi semasa. Baik, saudara, pembukaan kilang baru di Pulau Pinang terus memberi impak positif kepada ekonomi negeri. Ia sekaligus mencipta peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan belia serta penduduk setempat. Bagi penduduk Pulau Mutiara, limpahan daripada pelaburan strategi itu bukan sahaja memacu pertumbuhan, malah merancakkan aktiviti ekonomi negeri dan juga rakyat. Yang baru dibuka secara tak langsung, dia akan mengurangkanlah kadar-kadar pengangguran di kawasan setempat. Kalau pembukaan kilang yang baru buka ni kan, peluang pekerjaan tu lebih banyak, kita akan lebih kurang pengangguran dalam Malaysia ni. Seperti semua orang tahu, pengangguran dalam Malaysia ni macam tinggilah juga kan, tak ada, susah dapat kerja sebagai pelajar kan. So kalau lagi banyak kilang buka, lebih baguslah untuk kita dapatkan pekerjaan tu lebih senang. Manfaat kalau buka kilang baru ni bolehlah menjana pendapatan student yang baru graduate macam saya. Lepas tu dengan penduduk setempat pun boleh, sebab dia bukan fokus untuk kilang aja. Orang yang tak ada bekerja bolehlah buka kedai tepi-tepi jalan. So yang mana pekerja boleh beli. So kita macam tak fokus untuk kilang, fokus untuk ekonomi sekarang. Sebelum ini, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata sebanyak 11.3 bilion ringgit pelaburan dalam sektor pembuatan telah diluluskan di bawah pimpinan Kerajaan Madani. Antara pengilang yang telah memulakan operasi termasuk INV New Material Technology Malaysia Sedia Berhad di Pulau Pinang sebanyak 3.2 bilion ringgit, Alliance Contract Manufacturing Sedia Berhad di Pulau Pinang dan Kedah dengan nilai pelaburan 1.5 bilion ringgit dan Cosmex Teknologi Malaysia Sedia Berhad di Pulau Pinang 921 juta ringgit. Saudara, dalam usaha memperkasa keusahawanan Bumi Putra di seluruh negara, Sabah muncul sebagai antara negeri yang memiliki potensi besar sebenarnya dalam sektor pelancongan. Dengan kekayaan alam semula jadi dan budaya yang unik, peluang untuk usahawan Bumi Putra di Sabah menjana pendapatan melalui produk dan pengalaman pelancongan semakin terbuka luas. Untuk itu, kita ikuti dahulu respons BIS dari Encik Uzaidi Udanis mengenai Sabah dan potensi keusahawanan pelancongan. Saksikan. Di Sabah memainkan peranan amat penting dalam industri pelancongan negara. Setiap daerah di Sabah memiliki keunikan dan aset pelancongan yang tersendiri. Dari alam semula jadi, hutan rainforest, gunung Kinabalu, budaya, komuniti hingga ke pengalaman yang tidak ada di tempat lain. Sebab itu Sabah memerlukan wakil rakyat yang benar-benar mempunyai tourism will, kesungguhan politik untuk membangunkan pelancongan sebagai enjin ekonomi utama di Sabah. Apabila pelancongan Sabah berkembang, bukan hanya hotel, pengusaha pelancong ataupun pengusaha bot, pemandu pelancong ataupun travel agent yang dapat merasai manfaatnya, tetapi seluruh ekosistem SME, peniaga kecil, pengusaha makanan, pengangkutan, kraft tangan, koperasi tempatan, komuniti kampung, semuanya akan hidup semula. Lebih banyak peluang pekerjaan tercipta dan pendapatan rakyat pun meningkat, insya-Allah. Untuk menjadikan Sabah kuasa pelancongan serantau, semua lapisan masyarakat perlu berkolaborasi
dan semua pemain industri perlu didigitalkan. Hanya dengan digitalisasi, produk Sabah dapat dipromosikan di pasaran dunia, ditempah secara global dan bersaing di platform antarabangsa. Jadi bila industri pelancongan Sabah benar-benar hidup dan kuat, ia bukan saja mengangkat ekonomi negeri, tetapi turut mengukuhkan industri pelancongan negara secara keseluruhannya. Oleh itu, masa depan pelancongan Sabah berada di tangan anda semua. Sabah memiliki potensi besar dan dengan kepimpinan yang benar-benar memahami nilai pelancongan, negeri ini boleh melangkah jauh ke hadapan. Selamat mengundi rakyat Sabah. Keputusan ada di tangan anda. Lebih banyak kupasan mengenai manfaat keusahawanan Bumiputera dalam segmen Bual Bis seketika nanti. Jangan ke mana-mana. Saudara, seiring dengan aspirasi ekonomi madani dan juga rancangan Malaysia RMK ke-13, fokus kerajaan kini adalah untuk memperluas penyertaan Bumiputera dalam rantaian nilai strategik, teknologi bernilai tinggi dan juga pasaran global. Ini termasuk pengukuhan ekosistem pembiayaan, pemadanan perniagaan, latihan kemahiran digital serta kerjasama antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan untuk memastikan usahawan Bumiputera bukan sahaja berdaya saing tetapi mampu menjadi peneraju dalam sektor baharu negara. Jadi memperkasa keusahawanan Bumiputera, topik ini yang akan kita bincangkan sekarang bersama dengan dua orang tetamu yang kami bawakan di studio ini. Yang pertama di sebelah saya pastinya Timbalan Pengarah Bahagian Infrastruktur Komersial MARA Muhammad Fakhr Razi bin Idris, dan juga jauh dari Tawau Sabah kita bawakan pemilik UNI Klinik Tawau Sabah Dr. Fazliana Idora binti Abdul Kadir. Terima kasih bersama kami di Bis Malaysia petang ini. Terima kasih. Ya, baik. Soalan pertama saya nak tanya kepada Encik Fakhr Razi, kita mewakili MARA sendiri dan tahun depan akan memasuki tahun yang ke-60 penubuhan Majlis Amanah Rakyat MARA ini. Mungkin boleh kongsikan bagaimanakah MARA memainkan peranan penting sebenarnya untuk memperkasa keusahawanan Bumiputera ketika ini? Okey, terima kasih kepada Is. Tahun depan insya-Allah MARA akan memasuki usia 60 tahun. Ya. Iaitu pada awalnya kita ditubuhkan pada 1 Mac 1966. So 60 tahun ni orang kata satu umur yang cukup senior lah. Yeah. Kalau kita hidup sebagai manusia biasa kan. So dalam masa 60 tahun ni kita dah melalui 12 RMK. Dan tahun depan insya-Allah kita akan masuk pada RMK yang ke-13. Yeah. So pelbagai program keusahawanan yang kita telah laksanakan, kita memperkasakan dari semasa ke semasa. Saya rasa lebih 60 tahun, hampir 60 tahun ni kita dah membantu, membangun, melatih dan orang kata memastikan usahawan itu pergi ke jauh lebih 60,000 usahawan. Maknanya usahawan dalam pelbagai bidang. Yeah. Sebab kita fokus kita bukan semata-mata satu bidang. Maknanya kita ada fokus pada F&B, iaitu makanan dan minuman. Lepas tu pembinaan, otomotif, gaya hidup dan juga services. So semua fokus ini kita bantu tanpa tak kira sama ada di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Yeah. Semua
yang siapa berminat nak jadi usahawan semua boleh datang pergi kepada MARA dan kita akan cuba bantu diorang ni dari segi latihannya, dari segi pengembangan bisnesnya, termasuk dari segi apa support facility yang kita boleh bantu kepada usahawan kita ni. Dan alhamdulillah saya rasa hampir 60 tahun ini dah banyaklah kita laksanakan program-program yang kata inline dengan apa dasar semasa negara. Ya, dan 60 tahun itu satu angka yang cukup besar sebenarnya. Seperti yang dikatakan 12 RMK telah kita lalui dan juga RMK 13 akan tiba. Dan pastinya apakah strategi utama MARA untuk memastikan kemampanan ataupun daya saing usahawan-usahawan Bumiputera ketika ini supaya mereka terus kekal relevan dan juga terus diterima untuk masyarakat ketika ini? Okey, untuk MARA kita nak memastikan penjajaran semula usahawan kita ini melalui 3P, iaitu penyertaan, pemilikan dan juga penguasaan. Dan kita nampak usahawan kita, usahawan Bumiputera kita ni dari segi penyertaan mereka ni kita nampak dah makin besar, dah makin ramai. Dan kita nak memastikan penyertaan mereka ini memiliki bisnes-bisnes tertentu. Dan apabila mereka sudah memiliki bisnes ataupun perniagaan tertentu, kita tak boleh selesa dengan keadaan sedia ada. Sudah sampai masanya usahawan Bumiputera ni kita menguasai bisnes-bisnes tertentu. Sebab itu kalau kita tengok penjajaran kita tu melalui strategi ataupun inisiatif tertentu, melalui program-program yang kita laksanakan. Antaranya program khas seperti mana yang kita bangunkan UNN Klinik. Di mana UNN Klinik ini pada asalnya kita bangunkan, kita nak menarik doktor-doktor ataupun golongan profesional dalam medical ini yang mana tak dapat penempatan di hospital ataupun mungkin dah puas makan gaji, kita tarik diorang ni untuk membuka klinik mereka sendiri. Cabaran dia pada awalnya apabila mereka nak buka klinik ni, mereka ni dah selesa dengan makan gaji. Biasalah kalau doktor kan gaji pun dah agak selesa, dah agak tinggi kan. Tapi kita melalui program khas kita ni, kita bantu diorang macam mana nak membangunkan dia punya nilai keusahawanan tersebut. So that's why pada hari ini kita nampak seperti mana Dr. Idora ni, walaupun sebelum tu dia bekerja di makan gaji di Hospital Keningau. Dan dalam masa setahun 2 tahun dia berjaya membangunkan dia punya klinik dia sendiri. Dia kata sama level seperti mana klinik-klinik di lain di bawah program struktur kita. So that's why program struktur ni kita memfokuskan supaya mereka ni diberi latihan yang secukupnya, diberi bimbingan yang secukupnya dan diberi pemantauan yang secukupnya. Ya, dan apa yang saya tertarik untuk bertanya juga kepada Dr. Idora mewakili UNI Klinik, salah satu prospek ataupun salah satu inisiatif pemerkasaan usahawan Bumiputera di bawah MARA itu sendiri yang telah dilancarkan pada tahun 2018, betul? Bagaimana Dr. Idora tertarik sebenarnya untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan perubatan ini dan mungkin boleh kongsikan juga mana sumber informasi yang Dr. terima untuk memulakan langkah ini, Dr. Okay, terima kasih. Saya kongsikan pengalaman dan kisah saya membuka UNI Klinik Tawau ni. Pada asalnya saya bertugas dekat Hospital Keningau dan pada waktu tu saya membuat lokum. Lokum ni macam klinik part time dekat kawasan Tawau. So apa yang terjadi pada ketika tu, ada seorang makcik dia datang ke klinik yang saya lokum. Jarak klinik tu lebih kurang 500 meter daripada perhentian bas. Apa yang terjadi? Makcik tu tercungap-cungap. Bercakap dengan saya tercungap-cungap. Saya cakap, makcik, kenapa makcik datang dari mana? So makcik kata, saya daripada perhentian bas. So saya cakap, dia jalan kaki dengan jarak yang jauh dengan usia tua. So waktu tu saya terdetik, ya Allah, kalaulah saya buka klinik, saya nak berhadapan dengan stesen bas. Dia memudahkan orang. Dan apa yang menarik tentang MARA, bukan saja MARA, tapi bangunan MARA dan arkid MARA sendiri terletak berhadapan dengan stesen bas. So saya naik ke tingkat atas, tingkat 4, saya berborak dengan pegawai MARA daerah waktu itu. Ketika itu adalah Encik Nazri dengan Tuan Syed, dia cakap kami ada program khas MARA iaitu prospek yang telah ditubuhkan pada tahun 2018. So saya zero knowledge in business. Saya tak ada pengetahuan. Yang saya tahu makan gaji macam diceritakan tadi kan. So apa yang diceritakan tentang training keusahawanan. So kita waktu tu dengan orang kata peluang yang besar diberikan training bisnes daripada seorang orang kata doktor dalam bidang perubatan. Prospek ni mengajar saya macam mana ke arah dunia
keusahawanan. Ya, dan mungkin boleh kongsikan juga Dr. Idora bagaimana ketika ini perkembangan UNI Klinik Tawau yang telah pun dibuka yang juga saya kira merupakan salah satu lokasi yang penting di Sabah ketika ini, Doktor. Betul. Okey, kalau kongsi perkembangan UNI Klinik Tawau, so pada klinik pada saat ini sebenarnya setelah setahun penumbuhan, klinik berjaya membuat bermacam-macam program. Program salah satu dia kita orang baru buat CSR dekat Pulau Sebatik. So kedudukan klinik ni bukan saja bangunan MARA sendiri, dia sangat strategik sebab kita nampak pesakit-pesakit datang daripada pantai timur Sabah. Ada datang daripada Ladatu, daripada Sempurna, Kunak dan datang daripada Felda. So daripada itu juga JT berdekatan dengan Pulau Sebatik pun pesakit daripada pulau pun datang ke klinik kami yang terletak di bangunan MARA. Ya, itu saya kira salah satu inisiatif ataupun prospek yang cukup hebat sebenarnya yang diiktiraf ataupun yang dibangunkan oleh MARA sendiri. Saya nak berbalik kepada Encik Fakhur Razi. Tahun 2025 dah hampir ke penghujungnya. Mungkin selepas ni apa lagi perancangan-perancangan yang komprehensif ataupun yang telah pun dirangka ataupun yang akan ditambah baik untuk memanfaatkan usahawan-usahawan Bumiputera di luar sana. Mungkin boleh kongsikan juga apakah perancangan MARA untuk tempoh-tempoh tahun-tahun selepas ini, Encik Fakhur Razi? Okey, untuk tahun depan kita still lagi fokus kita adalah kita nak tengok industri yang berpotensi tinggi. Di mana kita tahu industri yang berpotensi tinggi ini agak kuranglah pelibatan usaha Bumiputera. Antaranya seperti renewable energy. Tapi sebenarnya kita dah mula explore dalam bidang tersebut dan kita dah mula bangun usahawan-usahawan dalam bidang tersebut. Contohnya kalau izin saya petik di sini contoh 10 tahun lepas kita pernah bagi satu usahawan yang dalam bidang renewable energy itu Gading Kencana, Datuk Guntur. Dan di mana dia merupakan antara player Bumiputera yang pertama yang berani melibatkan diri dalam industri tersebut. Tapi kita melihat tahun-tahun ke depan ini adalah tahun yang lagi mencabar dengan ada AI-nya, dengan perubahan teknologi, perubahan ekonomi. So semua benda-benda tersebut kita kena ambil input-input tersebut dan kita cuba bantu, kita akan tengok apa direction yang kita boleh bagi kepada usahawan kita, terutama apabila melibatkan perubahan-perubahan tertentu. So that's why contoh macam untuk UNI Klinik saja. Kita bercadang, kita berhasrat untuk tahun depan ataupun tahun selepas itu kita akan masuk ke Bursa Malaysia. Contoh sekarang ni kita dah ada 118 rangkaian klinik di seluruh Malaysia. Di Sabah saja kita dah ada 25 hingga 27 klinik. Dan insya-Allah tahun depan kita akan perbanyakkan lagi di Sabah klinik dan kita bahasa nak tambah 10 lagi klinik UNI Klinik di Sabah dan insya-Allah tahun depan kita rasa UNI Klinik di Sabah ni akan jadi rangkaian klinik terbesar di Sabah insya-Allah. Ya, dan kita nak juga tanya mengenai cabaran-cabaran selepas ini, pastinya seperti yang dinyatakan renewable energy dan sebagainya akan menimbulkan cabaran-cabaran selepas ini, tapi kita nak rehat seketika, kita akan kembali selepas ini dalam BIS Malaysia. BSN menyediakan RM150 juta kepada usahawan belia yang berumur 30 tahun ke bawah. Kerajaan menanggung bayaran mendapatkan lesen motosikal kelas B2 bagi menyokong belia kurang mampu dalam perkhidmatan penghantaran. RM40 juta untuk program rakan muda, terutama belia desa yang tercicir daripada pendidikan dan pekerjaan. Kopi Ekonomi. Kembali dalam BIS Malaysia berbicara mengenai memperkasa keusahawan Bumiputera bersama dengan dua orang tetamu yang kami bawakan. Hari ini kita bersama dengan Timbalan Pengarah Bahagian Infrastruktur Komersial MARA, Encik Muhammad Fakhur Razi bin Idris dan juga jauh dari Tawau pemilik UNI Klinik Tawau Sabah, Dr. Fazliana Idora binti Abdul Kadir. Baik, saya nak terus kembali bersama dengan Encik Fakhur Razi. Tadi ada dinyatakan mengenai selepas ini perancangannya mungkin melihat konteks renewable energy dan macam lagi sektor-sektor penting yang boleh dibangunkan. Mungkin dari segi cabaran-cabarannya pula, apa cabaran-cabaran utama yang
timbul, pastinya kita memastikan kesinambungan ataupun pemerkasaan usahawan Bumiputra ini terus kekal berdaya saing dan juga mampan dalam industri. Alright. Untuk cabarannya, kita tengok dari segi struktur PMKS di Malaysia ni, kita ada lebih dalam 1.5 juta. Daripada 1.5 juta PMKS tersebut, 39 ataupun 40% adalah Bumiputra. Dan daripada 39 hingga 40% tu, yang di bawah, tier bawah iaitu mikro, lebih kurang 80%. So, kita cabarannya adalah macam mana kita nak menskalakan balik kita punya PMKS. Sebab kalau kita tengok PMKS di peringkat kata mikro ni, jualan tahunan dia ada 300,000 ke bawah. So, dengan 300,000 ke bawah ni, macam mana dia nak mewujudkan peluang-peluang kerjaan baru ataupun nak menggaji pekerja yang lagi lebih. So, that's why kita memerlukan satu strategi macam mana kita nak menskalakan balik PMKS kita ni daripada mikro pergi ke kecil, daripada kecil pergi ke sederhana. That's why kita mula mengadaptasi dari segi kita bagi latihan-latihan tambahan, kita bagi, maknanya kita mula dedahkan usahawan kita ni macam mana nak kembangkan perniagaan mereka melalui kita punya program-program kita, termasuk dengan support, termasuk pembiayaan yang kita nak bagi. Cuma yang kita nampak apabila melibatkan teknologi, perubahan teknologi baru pada hari ini seperti AI, lepas itu perubahan dari segi struktur ekonomi, contoh tarif apa semua tu, sudah semestinya akan memberi satu cabaran baru kepada usahawan kita, termasuk juga pemain-pemain daripada luar yang dah mula masuk ke Malaysia ni. Contoh yang saya boleh bagi ke sini, kalau saudara Is boleh tengok, ada satu jenama daripada China sendiri untuk bengkel kereta, iaitu Tuhu. Tuhu ni, dia datang ke Malaysia ni dengan satu sistem one stop center service bengkel yang cukup komplit, dan harga dia terlalu murah. So bila terlalu murah, dia akan memberi satu persaingan kepada usahawan sedia ada ni. Tapi kita tidak boleh berdiam diri dan kita kena pastikan usahawan kita ni boleh berdaya saing seperti mana mereka. Ya, baik. Itu cabaran dari perspektif agensi yang menyediakan bantuan, menyediakan pembiayaan dan sebagainya. Kita nak lihat dari perspektif doktor perubatan sendiri yang juga sebagai usahawan, Dr. Idora. Apa pula cabaran-cabaran yang ada di lapangan dan mungkin bagaimana MARA ataupun agensi-agensi seperti MARA ini turut bersama-sama menangani cabaran-cabaran tersebut di lapangan, Doktor? Okay. Kalau cabaran-cabaran daripada lapangan tu sendiri, kalau dekat Sabah sendiri, kemudahan kesihatan itu tidak terdapat di semua tempat. Jadi kami terpaksa ke lokasi-lokasi yang tiada klinik kesihatan, kami terpaksa masuk ke kawasan-kawasan luar bandar. So dengan itu MARA membantu kami dengan memberikan dana juga, pinjaman juga, dan masuk program-program mereka sendiri. Macam seperti hari ini, sepatutnya saya di dalam program Tawau MARA, iaitu memperkasa wanita juga. So mereka memanggil kami membuat program-program MARA. Selain itu, MARA bukan saja di peringkat pejabat daerah, dekat MRSM dan Giat MARA juga panggil saya untuk memberi ceramah motivasi kepada pelajar. Sebab saya sendiri bekas pelajar tajaan MARA daripada MRSM sehingga ke peringkat universiti. Ya, dan mungkin dah buka di Tawau Sabah. Mungkin semua ini penyampaian perkhidmatan kesihatan itu mungkin agak kurang ataupun belum dijalankan secara sepenuhnya. Sekarang ini mungkin penerimaannya sudah meningkat. Mungkin bagaimana dengan penerimaan masyarakat Sabah ketika ini dan apakah perancangan masa depan Dr. Idora sebagai usahawan Bumiputra di Sabah? InsyaAllah, macam kalau saya di masa akan datang, saya ingin membuka mobile klinik. Sebab saya sendiri berjumpa jodoh dengan suami saya dengan program CSR dengan bantuan banjir. So itu memang minat kami untuk membuat pergi ke kawasan-kawasan pendalaman untuk membuka kemudahan klinik jalanan kepada orang mampu milik seperti kita orang pernah buat di kawasan-kawasan daerah pendalaman juga. Ya, baik. Encik Fakhur Razi, saya kira yang menonton ketika ini pasti ada yang tertanya-tanya ataupun yang mungkin dah mula menunjukkan minat bagaimana untuk menjadi usahawan di bawah MARA dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan apakah ekosistem keusahawanan yang boleh dimanfaatkan oleh usahawan-usahawan di luar sana atau mereka yang mula nak menceburi bidang keusahawanan ini daripada MARA sendiri? Okey, sebenarnya MARA ni saya rasa kita satu-satunya agensi mempunyai satu ekosistem yang lengkap. Pertama dari segi latihan usahawannya. Makna seperti Dr. Idora ni, sebelum nak jadi doktor kita latih dulu macam mana nak menjadi usahawan dalam bidang kesihatan. Kemudian apabila kita dah latih, kita bangunkan pula bisnes. Sama juga, saya ambil juga contoh Dr. Idora ni. Kita bangun, maknanya kita naik, kita bagi Dr. Idora ni menggunakan jenama program yang kita bangunkan ni, iaitu UNI Clinic.
UNI Klinik adalah branding MARA, program kita. Tapi doktor-doktor yang mana berminat nak masuk dalam program kita ni boleh menggunakan kita punya branding. Liability-nya kita tak kenakan apa-apa charge pun. Dia seolah-olah macam franchise lah. Tapi without tanpa apa-apa bayaran. So selepas kita nak bangun bisnes, kita dah latih dah, kita bagi pula support facility. Contoh, nak buka klinik memerlukan modal tertentu. Mungkin memerlukan 200-300 ribu. So kita bagi pembiayaan kepada seperti Dr. Idora ni dan dia boleh set up klinik dia seperti mana klinik yang ada di luar. Itu dari segi orang kata satu ekosistem yang kita lengkap. Dan yang selain daripada situ dari segi delivery system. Kita MARA ni bukan semata-mata kita ada di Kuala Lumpur, kita ada di sebanyak 14 buah negeri. Dan kita berada di sebanyak 121 daerah, termasuk di kawasan pedalaman Sabah. So mana-mana kata bakal usahawan atau siapa-siapa yang berminat nak jadi usahawan, tak payah susah-susah pun datang ke Ibu Pejabat MARA, boleh pergi ke Pejabat MARA daerah mana. Dan dekat situ macam-macam input program yang kita boleh bantu. Dari segi coachingnya, dari segi latihannya, semua ada di peringkat daerah ataupun negeri. Ya, baik, sebelum kita akhiri perbincangan, kita masa sikit kita tanya Dr. Idora. Mungkin apa harapan ataupun impian Dr. Idora selepas ini untuk lebih memperhebatkan lagi nilai-nilai ataupun ciri keusahawanan yang ada pada Dr. Idora dan juga kepada usahawan-usahawan di luar sana? Kalau saya dalam basic dalam bisnes ni adalah lebih kepada ilmu. Tanpa ilmu kita tak ke mana. So untuk mana-mana usahawan sebelum kita membuka sesuatu bisnes, kita seharus berlangkah dengan membina ilmu seperti MARA telah tanamkan kami dengan ilmu bisnes dulu. Okay, daripada account, daripada macam mana sehingga macam mana nak memilih lot itu sendiri pun mereka datang ke tower sendiri dan kita orang nampak ada satu strategi diorang kata okey, berdiri dekat kawasan tu dan tengok berapa kereta lalu pun sekecil-kecil itu mereka bantu untuk dunia bisnes ni bukan sesuatu benda yang mudah, yang penuh cabaran. So untuk saya itu antara benda yang mampu membantu saya ke hadapan tu dengan menambah ilmu dan insya-Allah di masa akan datang akan menambah cawangan dekat Sabah atau Semenanjung. Baik, kita harapkan supaya anda di luar sana juga mendapat sedikit sebanyak manfaat ataupun keinginan untuk menjadi seorang usahawan seperti dengan apa yang telah dirancangkan oleh MARA dan juga apa yang telah dihasilkan sendiri oleh usahawan putra kita di Sabah hari ini, Dr. Idora. Pastinya usaha ini bukan hanya untuk melahirkan lebih ramai usahawan berjaya tetapi sebuah ekosistem yang benar-benar mampan, inklusif dan juga berdaya saing. Dan semoga pemerkasaan ini menjadi sebahagian langkah penting untuk membawa ekonomi Bumiputera dan Malaysia keseluruhannya ke tahap yang lebih tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada Timbalan Pengarah Bahagian Infrastruktur Komersial MARA, Encik Muhammad Fakhr Razi bin Idris dan juga pemilik unit NI Klinik Tawau Sabah, Dr. Fazliana Idora binti Abdul Kadir. Dan untuk itu, BIS Malaysia berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izzamina Nazir.